Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya, Saza Nur Ashikin binti Abdullah, akan bersama murid-murid dalam pelajaran Jawi tahun 6. Hari ini, kita akan mempelajari tajuk yang terakhir dalam gabungan kata, iaitu kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Murid-murid, kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas hendaklah ditulis secara terpisah. Contohnya, lipat ganda, sama rata, titik berat, latar belakang, tolak ansur dan tambah baik. Seterusnya, kata majmuk yang ditulis secara terpisah hendaklah ditulis serangkai apabila menerima apitan. Apa itu apitan? Apitan ialah imbuhan awalan dan akhiran yang dipasangkan pada satu-satu kata dasar. Contohnya, imbuhan awalan ke, rangkai kata tidak hadir, akhiran an, maka terhasillah kata terbitan ketidakhadiran. Imbuhan awalan me, rangkai kata satu padu, akhiran kan, maka kata terbitannya ialah menyatu padukan. Contoh seterusnya, imbuhan awalan pe, rangkai kata salah guna, akhiran an, maka kata terbitannya akan menjadi penyalahgunaan. Imbuhan awalan di, rangkai kata titik berat, akhiran yang digunakan adalah kan, maka akan terhasillah kata terbitan di titik beratkan. Untuk contoh yang seterusnya, imbuhan awalan yang digunakan adalah men, rangkai kata campur aduk. Imbuhan akhiran kan, maka terhasillah kata terbitan mencampur adukkan. Imbuhan awalan peng, rangkai kata ambil alih. Imbuhan akhiran an, maka kata terbitannya ialah pengambil alihan. Murid-murid, apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, maka perkataan tersebut hendaklah dieja secara terpisah. Contohnya, imbuhan awalan ber, rangkai kata campur aduk, maka terhasillah kata terbitan bercampur aduk. Imbuhan awalan me, rangkai kata ambil alih, maka terhasillah kata terbitannya iaitu mengambil alih. Contoh kata majmuk yang menerima imbuhan akhiran sahaja adalah seperti berikut. Imbuhan akhiran
penggunaan rangkai kata daya serap, maka terhasillah kata terbitan daya serapan. Imbuhan akhiran kan, rangkai kata urus niaga, terhasillah kata terbitan urus niaga kan. Murid-murid, sebagai seorang Islam, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah. Antara doa yang kita boleh baca dan amalkan ialah doa Rabitah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikatkan hati-hati ahli keluargaku dengan ikatan kasih sayangmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari tajuk kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Saya harap murid-murid dapat memahami pelajaran itu tadi. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.